Hak yang malu dicela ni apa dia? Malu tak bertempat. Tolak jadi imam malu. Malu apa? Kerja mulia ni. Boleh tak? Orang suruh baca buku dekat dalam kelas. Arif, bangun, baca. Malu. Malu apa? Orang suruh baca je. Ni malu tak bertempat. Malu ni Islam tak suka. Dan malu yang paling Islam tak suka sekali, ranking paling tinggi sekali apa dia? Malu suruh orang buat baik, malu tegah orang buat jahat. Nak ajak member semayang pun takut. Astaghfirullahalazim. Kan tadi sama-sama ajak nak pergi minum, sambil nak main PUBG boleh, nak pergi main Mobile Legend boleh, nak main nak main apa boleh. Oi, hang free, jom minum balon sempoi. Dia main. Okey, hang boleh ajak member hang. Okey, azan ajak sama aja. Oi, semayang sama aja dialog dia. Oi, semayang, jom. Kenapa tak buat? Segan pasal apa pula? Tadi hang kan orang yang sama yang ajak. Yang ni Islam tak syok. Yang ni Islam tak syok. Sama macam kakak-kakak pun sama no. Time nak keluar, nak pergi pesta, nak pergi pasal malam apa semua. Weh, hang free tak? Jom. Oh, syok. Bila azan nak pergi semayang tak mau ajak pula. Wah, sama juga satu lagi, ni berat. Jangan kata hambah semua. Saya pun sama. Susah. Apa dia? Malu untuk tegah buat jahat. Tegah orang buat jahat. Kena susun ayat elok sikit lah. Tengok. Bukan bermakna suruh tengking orang. Berakhlak, tapi tegah orang buat jahat. Boleh no? Cuba. Weh, jangan tak semayang weh. Dosa. Aku pun dulu tak semayang macam hang tak. Cuba. Antar saudara kata kat aku, macam lah hang untuk baik sangat. Memanglah aku tahu aku tak baik. Aku pun tahu aku tak baik. Pasal itu aku ajak aku dengan hang jadi baik. Susah. Hang suruh buat lagu tu, aku malas kawan dengan hang. Kalau hang malas kawan dengan aku pun, aku tetap akan rajin kawan dengan hang. Dia kena susun ayat. Tegahlah. Hak mana boleh. Bukannya tengking. Jangan tengking. Saya tak suruh. Ni bila sasa kata nak tegur orang buat jahat, mesti nak kena high tone. Tak. Siapa pikut tu? Dia bukan macam tu. No? Dia bukan kira kalau hang tak tegur dia masuk neraka. Hang ingat Tuhan apa macam hang?